Pecah kan nampak. Aduh. Okay, sebab. Pertama ni. Lok. Saya sedap-sedap weh. Ni dia pari dia seekor lagi. Sama kau pari lalat. Hidup lagi tu. Lawa kat meja kita tengok. Itulah. Meja bulat. Meja bulat. Kepala memang vibrant betul Jai. Okey dah. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat pagi geng. Ni geng, hari ni aku ada trip camping. Ini aku trip camping ke laut. So aku akan camping satu spot ni. Nama spot ni Teluk Air Tawar lah. So trip ni 2 biji IB kan. Aku bersama Atan. Tengok barang-barang kita orang. Penuh kan. Ni Atan naik seorang. Baju gila barang. Atan naik seorang, ni aku naik berdua. Tapi aku dengan abangku ni. Abangku dia akan main surf casting lah, dorang panjang ni. Dekat pantai tu lah. Aku akan ke tengah seorang-seorang je lah. So barang boleh tahan ke? Banyak. Penuh ke barang. So jom lah kan. Tengok keadaan alun ni, power juga kan pagi ni. Harap tak ada kejadian yang tidak diingini lah. Sebab barang banyak ni. So kan, jom kan. Lancur. Lancur. Jom kan, kita pergi ke spot Teluk Air Tawar dulu. Hantar barang ni. Aku dah sampai ni. Tapak untuk kita orang camping lah. So kat sini kan. Dia kau ada masalah besar ni kan. Masalah besar dia IB gue. Dia punya tracer pecah kan nampak. Aduh. Okay, sebab sebab tu IB dah lama. Lepas tu barang pula overload tadi. Macam tu memang dah gepuk agak pecah. So sekarang ni aku dengan Atan ambil enjin aku ni, letak kat IB Atan. Lepas tu aku mancing dengan dia lah, macam sotong ke apa ke. Aduh, naya lah. Naya. So tak apa, kita orang set up sekejap. Tukar enjin sekejap. Rabak. Mana repair? Enjin dah masuk sana. Tengah setting nak lancur pula. Kita jadi penumpang lagi ni. Kali pertama dalam hidup ni. Naik IB jadi penumpang. Pertama ni. Tak payah dah. Trolling tak ada lagi. Potong dia dah. Ada. Lesen. Lesen, jangan tak naik. Mesti naik. Kena naik. Oh, betul lesen. Oh, dia ambil. Dia ambil. Yang merah je Dia ambil. Manis Jai. Manis. Kita walau ni tom dia sotong. Jadi tom yang sotong kita. Ada barang tapi tak rasa kat mana. Sulit dah nombor-nombor. Sotong lah. Macam sotong.
buka macam ni kalau nak motor pula. Sayang nak motor. Atas bahaya saya. Hai. Oh, habis tinggal nasi tu banyak tu. Jadi kan toyang kita. Ada. Oh, sikit ni. Motor mana manis je. Saya mana manis. Manis. Itu ni, tu dia. Pulak. Sini bro. Sini. Menembak dia. Ha. Lupa macam mana sotong makan. Baru ingat balik. Ha, boleh lah ni. Ketupat pun ketupat lah. Mana boleh tak ada. Kecil pun lauk. Betul. Lauk. Ni. Ha. Atas trek dah. Ready dah. Ready. Lauk. Oi, Lauk. Tengok Jai, kita punya soto Jai. Tengok nampak Jai dah tu. Ui, penuh. 3 kilo ada dekat dia ni. 3 kilo. Mantap. Tak jadi tekan tak? Tadi jadi tekan tak? Tak. Ya. Ada tu. Apa terus ni? Hantar mana? Kita sebut apa ni? Atas trek dah. Ready dah. Rumah tegak ni tu. Ready. Tali sahu kita sana. Tu. Apa kena tahu sahu sendiri tak apa. Yang kena sahu kan. Bahaya lagi. Mana ni? Sana tadi tak? Sana ke bawah ni. Kita pakai dulu. Tunggu tak? Boleh tak lagi. Ya, ada. Ada. Halus kan? Ada ni halus. Tu dia. Ini soto Jai. Ini saya lembut ni Jai. Yang kata ni Saya ni sedap ni, tak lihat. nasi dah cukup ni sebab sego ni. Sebab lembut sangat. Ya, tu dia. Pampang lucu. Jai dia soto yang tak ke berapa belas. Ada barang. Pakai stick ke? Mari. Alah loko. Tahu ajak mari. Sikit ni.
kasut. Mari sini buk-buk tu kan. Buk-buk tu kan. Mari ke sini tu kan. Tak boleh kata. Set ni buat angin dapat kandang baru. Lok. Saya sedap-sedap weh. Kita nak makan, manis-manis. Manis. Ambil. Cantik ni, gerak juga. Tuh. Dia memang tak apa panas. Ada. Macam ni betul canda. Tak ada lama bahaya. Janji sotong. Kecil besar tak kisah. Tahu? Janji sotong. Janji sotong. Satu lagi. Manis. Betul. Atas kena, dia kena. Duduk kena. Betul. Buntai yang ambil ni. Kasut. Wei. Sebut dia datang je. Mabang pun. Sebut dia tadi. Sebut nama dia tadi. Mabang pun mabang lah. Kasut. Saya ketupat Budak ni tadi kata nak beli gigi. Itu lama tu ada barang tu. Oi, kau tengok. Oi. Ada barang ni, ada barang. Tak bergalih-galih pun budak tu. Tadi kau pun nak balik tau. Ada. Memang ada tu. Memang time dia dah tu. Time dia dah ni. Tu apa Zai? Sotong pun sedap juga. Senyum mau balik sotong. Berapa kali terik tak bawa balik. Mabang. Lepas je ibu tu. Oh ya. Sebab tu hari tu hari cuti. Pelik-peliknya apa merah ni bunyi garang sangat kan. Tengok ada burung. Oh. Dah kepung apa sungguh je. Ya. Padu lah sotong mabang. Dapat pakai balik tu. Oh ya ke? Dah straight off camera pula dah. Abang ni. Dia bukan. Ya, sorok je. Oh, campur sana dah. Dia tahan saya. Abang ni nyuk kuat. Dah straight off camera. Dah sini. Dah habis dah buta ni. Enjin ni. Kita ada atas dia. Ya, biar. So sekarang ni on the way balik ke darat sambil hantar trolling. Nanti sampai darat nanti aku tunjukkan hasil kita mencandat hari ni. Ada timbang tak? Ada timbang? Okey, kita timbang nanti. Tengok berapa kilo hasil berdua ni atas.
Alhamdulillah. Dah sampai darat lah dengan Tan. Penat. Jarang-jarang jadi penumpang. Penat rasa duduk depan. Sakit pinggang. So kan ni lah, hasil orang main pantai. Ada kan, pari. Pari. Mati kering pari. Tidur. Pari ada kot dalam 5 kilo dekat kan. 4 kilo ada kot. Oh dalam tu lagi. Wah, 2 ekor kan. Pari 2 ekor makan sangat. Berapa ekor? Berapa kilo? Besar. Lain macam bubur dalam tu. Berapa kilo? 6-7 kilo. Buka. Ni ada seekor lagi. Makan sangat. Ni dia pari dia seekor lagi. Sama ke pari lalat? Pari pasir. Besar. Pari. Asam pedas pari. Gasak. So jom tengok hasil aku pula kan. Inilah hasil. Tu 2, 3. Ya Allah. Banyak. 10 kilo. 10 kilo dah 10. Poin tu tapai. 10.7. 10.8 lah. 10.8. 10.75. Padu. Betul dah main sotong. Betul-betul main sotong je hari ni. Tak cari benda lain pun. Cari dah biasa gila cari tenggiri. Ini niat nak pindah, sotong makan. Niat nak pindah, sotong makan. Macam mana nak pindah? Itulah selalunya. Baru nak pindah. Sotong makan pula dah. Lalah dah. Tu. Dia angkat tu. Yo. Okay kan. Kalau ni kita makan sotong. Kita tunggu hujung siang dulu. Mana ni aku ingat kena buat tom yum sotong. Tong. Nak buat tom yum sotong. Lepas tu sotong celup tepung lah. Tengok lah macam mana. Agak-agak menjadi lah. Tak jadi pun makan je lah. Okay. Siang sotong dulu. Geng, masak nasi dulu. Atan beristirahat malam ni. Esok tengah hari dia masak. So ni lah bahan-bahan dia. Nak buat tom yum ni malam ni. Tom yum sotong. Okay, nak masak kita punya tom yum. Ni dah ada ni. Dah siap blend kat rumah tu. Dia dah siap dah. Ini dulu ni. Masukkan serai. Daun. Okey. Badu pun boleh masuk dulu. Senang. Paste tom yum kita. Okay, dah menggelegak dah ni. Kita bubuh ni jagung ni. Betul jagung pula dah. Baby jagung. Baby corn dengan tomato. Bubuh ni dulu. Banyak sangat ni barang. Penuh ni lah. Kan sotong lagi. Ni dua.
Tadi ni lagi cendawan apa pula nama dia, selalu ingat je. Noki. Noki. Cendawan lah senang saja. Cendawan Inoki ya. Cendawan dulu. Ni aku nak buat sotong jelak tepung. Banyak barang-barang ni. Last sekali kan baru isi sotong ni. Apa ni? Sutun. Sotong tak ada lama-lama lihat. Okey kan, ni dah sotong kita dah siap basuh dah ni. Fresh ni. Ini dah menggelegak dah ni. Ni kita goreng ni. Mantap lah. Ni dah sutun kita. Bahaya bila tangan tu. Hidup lagi tu. Napi tak ada. Berair potong. Oh dia? Napi. Napi tak ada? Tak apa guys. Air sotong. Strike. Bukan panjang strike pula. Okey. Siap geng. Penuh periuk geng. 3 orang makan. Hei. Ni sampai esok ni lauk ni. Tak habis malam ni. Memang tak sabar dah ni. Tak habis ni kita makan sampai esok ni. Oh, ini fresh ni buat tom yam. Tom yam ke tong-tong ni Tai? Tong-tong. Tak suka masak benda. Duduk lapar dah nak hutan sedap lagi guys. Oi, ini first class ni Tai. Ini lagi sotong ni lagi. Oh, ini dah. Ni nasi. Panas. Kita punya tom yam, sotong selai tepung. Marvelous lah. Jadi kali ni jadi. Okey, sedut nasi ni. Sedut nasi. Nasi kalau boleh jangan banyak-banyak kan? Lauk banyak kan? Lauk banyak. Nasi banyak, lauk pun banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jam punya tu. Cukup tu. Jam punya. Jam cukup ni. Lauk yang penting. Yang makan lebih sikit. Potong baru Potong marvelous ni. Ni nak kata tarik pari kan? Pari je? Pari. Bakar pari je? Bakar pari. Belakang bukit je. Belakang bukit kutip belakang bukit. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lawa kat meja kita tengok. Itulah. Meja bulat. Meja bulat. Meja bulat. Mana datang meja bulat ni? Lupa tadi hanyut ya. Tarik dengan AB. Ini meleleh. Potong. Potong goreng tepung. Padu ni. Dia punya manis. Tak boleh cerita lah. Pergi mana dah? Potong baru. Belum pernah air batu lagi. Ya. Semua panas. Semua lagi. Kepala memang favorite betul Jai. Okey tak? Rasa tong jang dia okey tak? Okey. Sedap. Nak ni. Nak kena hirup kuah dia. Berasak-rasak ni makan. Tengah hari tadi tak makan nasi. Memang lapar lah cerita dia. Berapa ekor sotong ni? 10 kot. 10 ekor. 10 ekor makan 3 orang. Memang untuk esok bagi terus. Tak risau dah sarapan esok apa. Memang sarapan yang pagi ni.
Senang. Lancar awal sikit. Betul. Manisnya lah. Senang nak masak. Mana cari macam ni? Sos dia tinggal je kan? Ha? Sos. Itu lah. Sos tertinggal. Tinggal dalam kereta, sos Thai. Sos dalam botol tu. Sos Thai. Sedap. Perut lapar. Malah nak cakap. Malah nak cakap. Makan je. Tak makan je. Ekor besar-besar sotong ni. 2 kilo lebih ada. 2 kilo lebih. Masak. Ada satu pasir tu memang besar-besar aku tak ada. Kalau ada kecil pun 2-3 ekor je. Oh, settle. Potong kita tepung settle lah. Ya, ini esok pagi kita makan. Untuk sarapan pagi. Alhamdulillah. Nikmat betul. Pantai strike kan, pantai strike. Tengah nak makan-makan ni. Pantai strike boleh buat dia orang ni. Dia orang panjang meh tebuk ni. Barang ni. Ada barang je. Jarang-jarang. Wah, ada tau manis-manis. Kerapu. Kita masak hari ni. Chef Atai. Masak betul kan? Boleh tambah. Boleh tambah, benda banyak. Ni siapa lalu ni kan? Tengok air masuk. Aju geng.